Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zara Medina binti Muhammad Safrul Razi, wartawan TV PSS dari Sekolah Kebangsaan Kubang Kiat. Pada hari ini, pihak sekolah sedang mengadakan program PIBG yang melibatkan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid. Antara aktiviti yang sedang berlangsung ialah ucapan daripada pihak sekolah dan perbincangan bersama ibu bapa demi kebaikan murid. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan dapat membantu meningkatkan kecemerlangan murid-murid. Untuk laporan seterusnya, jom kita bersama dengan wartawan di lokasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu, Ya, boleh cikgu kongsikan apakah persediaan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah bagi memastikan mesyuarat agung PIBG tahun ini berjalan dengan lancar? terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada TV PSS SK Kubang Kiat kerana dapat mencokil bakat murid menjadi pemberita untuk pada masa akan datang. Okey, di sini saya akan kongsi sedikit mengenai persiapan sebelum kita mesyuarat agung PIBG. Yang pertama, kita hendaklah mengadakan mesyuarat AJK terlebih dahulu untuk menetapkan masa, tarikh dan tempat di mana mesyuarat itu akan diadakan, serta melantik jantankuasa pelaksana mesyuarat agung supaya majlis itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, surat jemputan akan diedarkan kepada ibu bapa, guru-guru serta pegawai PPD untuk jemputan bagi merasmikan mesyuarat agung yang akan datang. Serta kita perlu mengemaskini laporan tahunan keuangan untuk diaudit kepada ibu bapa pada mesyuarat agung akan datang supaya segala jenis pembelanjaan dapat diketahui oleh semua ibu bapa secara adil, tulus dan ibu bapa berperhati dengan apa yang dibayar dan apa yang dibelanja untuk tahun yang lepas. Okey, itu saja. Terima kasih atas penerangan cikgu. Kawan-kawan, itulah gambaran yang telah dijelaskan sebentar tadi. Untuk melihat kemeriahannya, mari kita saksikan melalui lensa kamera TV PSS kami. Diharapkan program keibubapaan dan guru-guru serta komuniti setempat akan memaju kecemerlangan modernisasi. Sekian dulu laporan daripada saya.